Dia kata dia nak balik kampung. Jadi bila kami dah tak jumpa tu, kami ingat dia dah balik kampung lah. Rupanya masih berada di dalam rumah. Si mati ni, yang menariknya, beliau adalah kaki surau. Beliau juga terlibat dengan aktiviti ajar ngaji pada anak-anak yang berada di qaryah tersebut. Kalau beliau awal, beliau akan pergi solat di masjid. Jadi memang orang yang aktif. Dan ketika pengebumian si jenazah, imam yang membacakan talqin memberikan peringatan kepada semua yang hadir. Lihatlah wahai tuan-tuan, hebat mana pun kita, akhirnya tulang juga yang tinggal. Ketika itulah mereka mengebumikan tulang jenazah, yang ketika itu memang tinggal tulang saja, tidak ada daging lagi. Jadi ajaran kepada kita semua, tolong activate 6 support system semula jadi yang memang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah keluarga kecil kita, iaitu anak-anak kita dan isteri kita. Yang kedua adalah keluarga besar kita, iaitu adik-beradik kita dan ayah bonda kita. Yang ketiga adalah ahli qaryah surau kita. Yang keempat adalah kejiranan kita, rumah sebelah, rumah kiri, kanan, atas, bawah. Yang kelima adalah rakan sekerja kita. Dan juga yang keenam adalah JMB yang menjadi pimpinan di tempat tinggal kita. Aktifkan ke-6 ini. Kalau satu tak aktif, mudah-mudahan ada 5 lain yang akan menyokong. Jangan sampai ke-6 ini shutdown sehingga kita berpotensi mati kering.